Semasa Perikatan Nasional PN jadi kerajaan terbuat tak lama dulu, mereka pandai-pandai pergi masukkan agensi kawalan sempadan Malaysia AXEM yang jaga sempadan negara kita. Akibatnya, negeri-negeri yang ada sempadan ke negara jiran mudahlah lolos penyeludupan keluar dan masuk. Barang-barang subsidi mudah diseludup keluar negara. Ya, barangan seperti minyak paket, gula, beras dan sebagainya. Itulah, tak cukup dengan tu, barang-barang berbahaya seperti dadah dan senjata api juga mudah masuk ke negara kita. Sebab itulah, bermula tahun 2021 hingga 2022, negeri-negeri sempadan muncul sebagai negeri yang paling tinggi mencatatkan kes dadah. Kelantan muncul sebagai negeri paling banyak kes dadah yang dilaporkan pada tahun 2022. Kesan daripada apa agaknya tu? Ya benar, inilah kesan dan akibat bila PN masukkan AXEM tu dulu. Bagaimanapun semua tu nampak kembali pulih hari demi hari di zaman Kerajaan Madani hari ini. Ini kerana sejak Kerajaan Madani pimpinan PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil alih, AXEM mula ditubuhkan semula. Namun, ia diberi penjenamaan semula dengan nama baharu iaitu Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS pada tahun 2024. Maka, sejak itu segala aktiviti penyeludupan pun mula mengalami penurunan. Apatah lagi bila Datuk Seri Suhaili yang sangat terkenal dengan ketegasan tanpa sempadan tu diangkat jadi ketua pengarah AKPS. Lagilah bertambah tegas dan padulah penguatkuasaannya kan. Macam yang terbaru ni, media melaporkan bahawa terdapat 9 stesen minyak di sempadan Kelantan mencatatkan penurunan jualan yang dahsyat sejak ia diawasi KPDN. Ini berkemungkinan juga disebabkan hasil daripada pengawalan sempadan ketat yang dilakukan bersama pihak AKPS lah. Tiada lagi minyak-minyak yang diseludup ke negara jiran. Well, Kerajaan Madani bukanlah sempurna, namun ia 100 kali jauh lebih baik dari PN yang banyak memasukkan itu dan ini yang akhirnya hanya memberi ruang kepada jenayah untuk terus berlaku. Orang-orang jahat dan penjenayah memang tak akan suka Kerajaan Madani. Mereka sudah pasti akan benci Madani dan hanya akan berkempen biar PN menang. Sebab mereka tahu bila PN menang, mereka dapat melakukan aktiviti jenayah dan penyeludupan di semula. Tak begitu?